The real setup Borneo style, guys. So now you telling me you wanna touch your mic first, even though we have to fucking rhyme like Ini kali punya setup boleh kalahkan Mako tau. this. Providing fucking bases over come and go. So guys, hari ni kita dengan Abang Andy. Abang Andy daripada mana? Saya Sarawak. Daripada Sarawak lah. Ni betul-betul fighter daripada Sarawak. Datang JB, dia setup Borneo style, guys. Okay bang, boleh setup tak? Ini setup apa bang? Saya tengok ni setup yang lain dia sikit. Ini setup Borneo style ni setup. Borneo style punya setup. Memandangkan abang pun daripada Borneo, betul? Ya betul. Saya tengok kereta abang ni special. Ni siap apa bang? Ini kita panggil dia seat pocong. Seat pocong depan belakang bang. Depan belakang lah. Dengan kapet pun putih Ya betul. Lansir dia pula. Langsir yang ni saya beli buat konsep sendiri lah. Oh, baik. Tapi cantik lah. Cantik setup macam ni. Dengan ada Timpana, dua beradik Ya betul. Tengok pada setup sport rim ni, yang jenis yang gila-gila punya main. Dengan tayar kecil. Okey, saya nak tanya abang, ni sport rim spek apa, tayar spek apa bang? Okey, so rim yang saya pakai ni adalah rim CPS. Okey. Saiz 17, 7JJ, Okey. ET40. Okey. So dia punya tayar pula kita pakai Westlake. So saiz dia 65-40. Gila-gila guys. Ini baru betul fighter. Kalau tengok dekat pintu ni, ini pakai lining chrome apa bang? Ini saya pakai lining chrome Agia punya. Agia punya. Ya, betul. Nampak cantik simple je. Lawa lah guys. Macam ni lah baru setup betul. Okey bang, yang lagi unik saya tengok kereta abang ni, exhaust ni. Exhaust ni exhaust apa bang? So yang ni kita panggil dia exhaust Lucky Star lah. Lucky Star, okey. Mahal lah bang macam ni. Yang ini harga dia kena boleh direct dengan Datuk Zarul. Datuk Zarul. Oh, Datuk Zarul punya ni. Dia jual dia Lucky Star. So mana-mana nak cari exhaust Lucky Star ni dapatkan dekat Datuk Zarul tau guys. Okay, agak-agak ada perancangan tak nak masuk exhaust dekat kereta ni? Jangan halang ni. Bukan saya sah. Yang itu barang kena wajib abang. Memang ada plan lah. Baik. Okay, bila nak pasang agak? Dalam tahun ni juga. Gila lah brother ni. Okay bang, ala-ala kita dekat Baskin Robin ni, berapa kos dah habis buat untuk kereta ni? Full habis berapa dah sekarang? Kalau yang sekarang punya sampai yang hari ni, saya tak kira lah sebab saya ni jenis tak merancang orangnya. Nampak mana saya terus beli. Ini baru fighter guys. Guys, itu saja untuk hari ni. Kalau ada kawan-kawan korang kereta yang baik-baik, korang tag ada dekat bawah, InsyaAllah saya akan review kereta orang. Baik guys. So now you telling me you wanna touch your mic first, even though we have to